Orang hanya mahu duduk di bawah pokok. Tanpa diduga, yang keluar dari paip adalah Sprater. Dia bergegas mencari bangsawan di dalam air, tetapi menemui dunia luar telah bertukar menjadi runtuhan. Malah bangunan pencakar langit diikat bersama dengan tali gantung. Wei, yang keliru kelihatan keliru. Saya tiada pilihan selain pergi semula untuk pemeriksaan fizikal. Sukar dipercayai bahawa doktor haiwan itu tidak tahu cara menggunakan instrumen. Wei memasukkan kayu uji ke dalam mulutnya yang berbau busuk. Masukkan satu ke dalam burung walet kulit. Tanpa diduga, alat itu tiba-tiba membunyikan penggera. Walau bagaimanapun, doktor haiwan hanya dengan tenang menukar kayu ujian. Lihatlah operasi ajaib. Wei benar-benar terpegun. Cepat dan kumuh mulut anda dengan minuman seperti orang gila. Kemudian kembali ke bilik menunggu. Tetapi saya secara tidak sengaja menemuinya di akhbar. Dia sebenarnya tidur dalam bilik tidak aktif selama 5,000 tahun. Surat kabar didapati dicuri. Doktor haiwan segera menghubungi polis. Tidak lama kemudian Wei telah ditangkap oleh FEB. Datang ke mahkamah untuk bersedia untuk perbicaraan. Tapi hakim tak tanya pun. Hukuman segera Wei penjara seumur hidup. Tak disangka, 1,000 tahun ujian perisikan sebelum masuk penjara. Tetapi apabila anda melihat soalan peperiksaan adalah berapa 1 tambah 1, Wei tiba-tiba merasakan kecerdasannya telah dihina. Tetapi dia tidak tahu, tiada siapa yang menjawab soalan ini dengan betul selama beribu-ribu tahun.